Kenapa ramai sangat orang elak tandas kat stesen minyak ni? Ada yang cakap, kotor je. Ada pula cakap, ada benda tunggu kat dalam. So, kau singgah isi minyak tengah malam buta. Terkencing pula. Kau pun pergilah tandas, lampu kelip-kelip, pintu berkeriut buka. Rasa macam sejuk semacam je. Tiba-tiba, kau dengar orang nangis kat cubicle hujung sekali. Tapi bila kau cek, tak ada orang pun. Jantung kau dah berdegup kencang. Kau nak basuh tangan je, lepas tu belah. Tapi masa kau nak capai paip, cermin berkabus, lepas tu muncul kesan tapak tangan. Tapi kau sorang-sorang je. Kawan-kawan kau cakap, imajinasi kau je tu. Tapi kenapa semua orang cerita benda yang sama? Next time, kalau kau kat tandas stesen minyak, mungkin tahan lama. Mungkin tahan je lah dulu. Atau, kau cukup berani nak tahu apa sebenarnya yang ada kat dalam.